Kalau kat sekolah, tak tahu lah zaman sekarang. Zaman tu dia tanya kan, masa nak jadi apa, nak jadi apa kan. kita semua dia kena isi kan. So nak jadi apa? Tahun darjah 1 mungkin polis, tentera. Tapi I think masuk darjah 3, kawan I ajar. Cakap, aku nak tulis ni, aku tak nak ni lah, aku nak tukar lain lah. Cakap, aku nak jadi macam bapak kau. Bapak kau buat apa? Sebab bapak dia bawa kereta angkat, bawa Mercedes. Mercedes besar, Mojala dah tau. Cakap, bapak kau buat apa? Niaga. Di Fuxing Cos semua, Cos seni. Cos semua seni. Mai Ching dia jual emas. Nak tulis apa ni? Dia kata, kau cakap dengan cikgu nak jadi Tong Se Ching Li. Betul lah pertama kali aku dengar. Macam tu lah kan. Pertama kali saya dengar Tong Se Ching Li Tong Se Ching Li, Managing Director. Itulah pertama kali saya belajar ayat tu. Pengarah urusan. Saya pun cakap dengan cikgu nak jadi Tong Se apa tadi? Apa? Tong Se Ching Li. Itulah dia tulis Tong Se Ching Li. Since then tak berubah. Managing Director, running your own business. So that was my first triggering. Sampailah bila saya belajar investment analysis, saya sangat terinspirasi dengan Tun Daim Zainuddin. Masa tu dia Menteri Ekonomi, dia manage very well lah in terms of the stock market masa tu. So pada waktu tu saya sangat terinspirasi melihat tokoh-tokoh korporat ni. Kita boleh tengok masa tu ada TRI, kemudian Celcom kan. Lepas tu kita tengok all these corporate figure. Tapi somehow ada satu benda yang saya nampak tau. Macam mana aku nak jadi orang So the nearest sekolah yang saya dapat masa tu adalah belajar investment analysis lah. Dekat UiTM. And then my sister masa tu dia juga dekat dalam stock market, broker ataupun dealers rep. So dia juga banyak beri inspirasi pada saya, banyak bagi bahan-bahan untuk saya baca all these figures, tokoh-tokoh corporate ni punya story. Apa ni, M-Bank kan, Tan Sri Azman Hashim. Saya sangat admire dia. So I said one day I want to be like this, you know. But then tak tahu macam mana. So bila kerja tu yang kerja dekat dalam stock market tu. Sebab acah-acah kerja kat situ boleh jadi macam tu. Boleh nampak.